Pemancing dari Terengganu muncul juara dan bergelar jutawan segera selepas meraih hadiah utama RM1 juta dalam pertandingan memancing di kolam Titi Mega Jalan Datuk Kumbar di Alustar pada Ahad 26 April. Muhammad Azhar Hamzah berjaya menaikkan ikan keli seberat 9.5 kg sekaligus menewaskan ribuan peserta lain yang mengambil bahagian dalam pertandingan berkenaan. Kejohanan yang disertai kira-kira 15,000 pemancing dari seluruh negara itu menyaksikan suasana di kolam berkenaan gaman dengan sorakan dan debaran sepanjang pertandingan berlangsung. Tempat kedua turut menjadi milik peserta dari Terengganu yang membawa pulang RM100,000 selepas menaikkan ikan seberat kira-kira 8.5 kg. Sementara itu, tempat ketiga dimenangi peserta dari Selangor yang membawa pulang RM50,000 selepas berjaya menaikkan ikan seberat lebih kurang 8 kg. Difahamkan setiap peserta dikenakan yuran penyertaan sebanyak RM220. Malah penganjur turut menyediakan hadiah sagu hati RM500 dan RM440 sehingga tempat ke-700. Menjadikan pertandingan itu terus menjadi buruan pemancing dari seluruh negara.